Alkisah Raif, seorang pelajar sekolah yang hobinya melukis animasi dan menjadi YouTuber di usianya yang setahun jagung. Namun ia hendak menghalang Raif untuk mengimbangkan masa dia belajar dan buat animasi. Kau bukan orang Kelantan? So, aku start buat animasi masa darjah 6. Kenapa? Tak percaya? 14 April 2021, lepas aku berjaya membuat channel YouTube aku announce kat member-member aku. Wish, kau buat animasi? Keren siap. Cucu Sumi Aziz tu. Tak. Dia orang tak react macam tu pun. Dia orang merupakan subscriber terawal. Dan lepas tu, entah macam mana, cikgu sekolah rendah aku pula tahu yang aku buat channel YouTube. Dan of course lah cikgu-cikgu tu sokong aku. Mana ada cikgu nak jatuhkan anak murid dia. Pernah satu kali tu, aku tengah batak subscribers. Aku nak announce satu sekolah rendah aku tu, aku buat YouTube. Alang-alang tu kan dah last year sekolah rendah situ. So, apa aku buat? Aku buat poster, gantung dekat leher. Lepas tu jalan-jalan satu sekolah. Gila ke? Lepas tu cikgu aku tegur aku. Nanti cikgu subscribe. Yeah, cikgu supportive. Tapi berita ingat balik macam malu pula. Dan kesal apa yang aku buat tu, baru-baru ni bila aku lawan sekolah rendah aku balik, ada junior yang masih cam lagi aku ni Raif Animation. Lepas masuk sekolah menengah, aku tak buat lagi benda suka situ. Aku fikir masa first day tu, aku nak sorok identiti dari aku sebagai YouTuber. Aku fikir tu, wuih, keren siang aku ada 2 identiti kot. Satu pelajar, satu YouTuber. Kalau diorang tahu, mesti diorang terkejut aku ni YouTuber 4K subscriber. Tak lama lepas tu kan tu juga. Diorang excited tak masa diorang tahu? Aku tak ingat, tapi aku rasa tak. Satu persatu budak kat sekolah menengah aku ni tahu aku ni Raif Animation. Dia ada siap minta buatkan watak diorang ni muncul kat animation. Sakit tersebarnya berita aku ni Raif Animation. Cikgu ASK aku pun tahu. Dan anak cikgu ASK aku ni fans aku. Jadi pernah satu masa ni, cikgu ASK aku ni nak gambar aku kat real life, nak tunjuk kat anak dia. Habislah dia tahu muka handsome aku. So, cerita lain pula, aku dan kelas aku ni pergi makmal komputer nak belajar ASK. Tapi kali ni bukan cikgu ASK yang ada anak fans aku tu, tapi cikgu praktikal. Dan dia pun tahu aku ni Raif Animation. Baik cerita tadi, cikgu praktikal ni buka wayang lebar presentation. Lepas tu macam mana aku tak ingat, cikgu aku ni pergi buka channel Raif Animation. Dan cikgu play video lama aku yang suara bocah belum balik tu. Saya tutup telinga, tak nak dengar. Saya benci suara sendiri. Tapi tak apalah, satu kelas aku enjoy je. Aku je yang tak. Thanks cikgu, promote channel saya kat kelas di sekolah yang sama. Setiap kali ada cikgu baru, sama ada cikgu praktikal dan cikgu pembina yang masuk kelas, dia macam ni. Cikgu nak kita orang perkenalkan diri kita orang dulu. Okey kelas, perkenalkan diri korang. Bagi tahu nama penuh, nama panggilan korang dan korang tinggal kat mana. Nama saya Muhammad Raif Naufal. Panggil je Raif. Tinggal dekat. Lepas ada seorang tu, Cikgu, dia ni YouTuber Raif Animation. Diam, jangan beritahu. Huish, banyak juga subscriber kau. Dan begitulah bagaimana penyebaran berita Raif Animation kat sekolah. Bonus, balik lagi ke masa aku darjah 6. Aku pernah melawat rumah kawan aku ni. Dan kebetulan ada adik cousin kawan aku ni. Aku usah dia. Dia ada tablet. Dia buka YouTube dan subscription dia ada Raif Animation. Aku pun, macam mana kalau aku beritahu dia ni? Dia tu je, dia memang face Raif Animation, atau kawan aku beritahu kawan aku ni pasal Raif Animation. Yang pasti, dia orang tak perasan kalau admin Raif Animation kat sebelah dia. So, itu je cerita yang aku boleh cerita. Raif minta maaf kalau video ni lama sikit nak siap. Yelah, Raif sibuk dengan belajar. Aku kan belajar, siapa je yang jadi YouTuber full time. Lepas tu dah ada exam PPT lagi. Padahal baru je exam UP1. So, lama lagi lah nyas videonya. Padat betul jadual sekolah tahun ni Yelah, KPM kan nak awalkan sesi persekolahan. Tahu-tahu tahun depan aku dah calon SPM. Tahu-tahu aku dah straight A, InsyaAllah. Tahu-tahu aku dah kahwin. Apa pun stay tune guys. Maksud aku stay tune guys. Jangan lupa join channel WhatsApp Raif. Link dekat description. Okay, Raif nak pergi study dulu. Esok exam. Bye, Assalamualaikum.